Nak tahu cerita dunia? Jom. Dunia diambang perang besar. Semalam genap 30 hari konflik Israel-Iran bukan lagi perang dingin. Sekarang Timur Tengah sedang terbakar dan kesannya sampai ke dapur rumah kita. Setakat hari ke-30, Iran dah balas dendam dengan pedilan peluru berpandu ke zon Israel. Israel pula, mereka dah mula sasarkan fasiliti nuklear Iran di Arak dan Yazd. Bukan dua negara ini saja, Houthi dan Hizbullah dah mula masuk campur. Lebih 1,300 nyawa terkorban di Iran. Dunia sekarang tengah tahan nafas sebab perundingan damai di Pakistan masih buntu. Kenapa kita perlu ambil tahu? Sebab Selat Hormuz dah jadi zon perang. Harga minyak dunia semakin melambung dan Malaysia sebagai negara pedagang bakal rasa tempias kenaikan harga barang tak lama lagi. Adakah ini permulaan Perang Dunia Ketiga? Apa pendapat korang tentang pendirian Malaysia? Bincangkan di bawah. Dan jangan lupa follow untuk update konflik ini.